Malaysia, tanah air tercinta. Penyatuan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak menjulang harapan yang sama. Negeri Sabah menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2024. Beritahu yang Demi kemakmuran dan keharmonian untuk negara. semua macam tu ya. Kalau kau lama nanti, kau akan kenal orang Kelantan. Aku rasa aku nak kenal dia lebih jauh. Kalau kau nak kenal Siti Bainu tu, kau kena kenal ayah dia. Awak bukan orang sini kan? Ya. Dan satu-satunya keluarga saya dekat sini. Keluarga? Sebab budi dibawa mati. Satu rasa dan suara. Sambutan Hari Malaysia bukan setakat untuk memperingati penggabungan antara negeri-negeri Semenanjung, Sabah dan Sarawak, malah lebih daripada itu. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani Jiwa Merdeka. TV1 mewarnaimu.